masa dia ada, saya seronok dengan hari raya. Setiap hari raya saya akan create kita baju sedondon, baju Melayu. Dan saya ingat saya selepas 2016 arwah pergi, setiap hari raya saya cuma pakai t-shirt je sembahyang raya. Saya sampai nak pakai baju Melayu pun saya dah tak sanggup dah. Saya dah lama tak pakai baju Melayu sembahyang raya. Serius lah? Betul. Saya pakai baju Melayu kalau dalam cerita je. Kalau cerita saya pakai lah. Oh, Masya Allah. Saya tak ada mood beraya pun. Saya tak pergi pun beraya ke mana-mana. Kecuali kalau macam mak saya kata nak jumpa saudara dia ke jumpa kawan dia, saya bawa kan. Saya nak pergi beraya rumah orang tak. Saya tak. Sebab saya masih lagi macam Sampai sekarang? sampai sekarang saya akan rasa macam terkenang dia. Kadang-kadang orang sampai kecil hati kan, jomlah beraya di sini. Saya tak pergi. Bukan kata saya dah, yalah tak, saya reda tu dah lama pun, saya reda je. Cuma saya akan lebih tersentuh, lebih terkesan kalau saya pergi beraya. Saya akan teringat. Sebab raya saya dulu hanya dengan abah. Saya rasa seronok dengan dia. Ya Allah, Bila kita tak dapat salam tangan orang tua, orang yang pernah menjaga kita, yang paling banyak berjasa kita rasa itu hilang. Sebab tu saya selalu cemburu pada orang yang masih ada bapa, orang yang boleh pimpin bapa dari sini ke sana. Saya cemburu sebab saya dah tak ada benda tu. Dan masa tu kita fikir banyak benda yang patut saya buat dengan dia, saya tak dapat buat. Masya Allah. Benda tu yang sangat-sangat saya rasa lah, benda tu susah untuk saya ni. Dan paling pedih bila saya dapat cerita-cerita tentang bapa. Macam baru ni sebut tentang Bilal dan Abah kan. Saya bila dapat Bilal dan Abah tu, watak tu pula dipanggil Abah, saya pun panggil Abah. Walaupun 4 hari je saya bersama dengan masa tu legenda Harun Hashim, Abang Harun Hashim. Saya rasa betul-betul macam ada Abah balik. Bila dapat scene yang peluk Abah tu, saya rasa macam tak payah suruh-suruh lah. Saya betul-betul dapat bayangkan dia. Saya rasa berapa tahun aku tak peluk seorang Abah, dapat peluk Abah balik. Masya Allah. Itu benda yang sangat sebenarnya pedih lah, menyentuh saya dulu. Dan dia